Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Andai dosa kita seperti sampah sarap yang bertaburan, Ramadan itulah seperti ombak yang memadam. Andainya dosa kita seperti pensel yang tersalah tulis, Ramadan itulah seperti pemadam yang menghapus segala kesalahan. Tuan-tuan, kembali bertemu dalam siaran yang dibawakan kepada anda. Mudah-mudahan akan berbekas di hati setiap baik kata yang dikongsi. Muslimin dan muslimat, kita masih lagi membincangkan satu siri peperangan dan telah pun kita kongsikan secara detail, baik secara taktikal dan secara teknikal. Tuan-tuan, dalam Islam ini, sebagaimana yang kita ulang, Ramadan adalah bulan kekuatan yang menyuntik kekuatan luar biasa, rupanya antara hikmah dan falsafah. Kenapa dalam setiap siri peperangan, contoh perang Tabuk dan juga perang Badar berlaku dalam Ramadan, tuan-tuan, kenapa kita menang? Rupanya bila nafsu dan keduniaan berjaya dikesampingkan dan diketepikan, Allah akan mengembalikan kekuatan dalaman dan kekuatan sinergi akhirat. Di situlah punca kekuatan. Selama ni kita lemah, kita kalah sebab dunia terlalu berat. Tapi bila berjaya dunia diringankan, akhirat akan diberatkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk perbincangan seterusnya, perang yang berlaku juga dalam bulan Ramadan, atau lebih tepat pada 6 Oktober 1973 sehinggalah sekitar 25 Oktober 1973. Dia panggil perang Yom Kippur ataupun perang 10 Ramadan. Kerana perang ini berlaku tepat ketika umat Islam berpuasa hari yang ke-10, di mana peperangan ini antara Islam dan juga Israel. Maksudnya perang ini tidak berlaku pada zaman sahabat, tidak berlaku pada zaman tabi'in, tetapi berlaku pada zaman kita. Ibu dan ayah yang lahir 1973. Perang ini berlaku pada 1973, bermaksud era kita. Okey, muslimin dan muslimat, kita masih melihat bagaimana genjatan senjata berlaku antara Gaza dan juga seluruh dunia. Bukan hanya Israel dan juga sekutu-sekutunya. Maka tuan-tuan, kita nak patah balik ke belakang bagaimana berlakunya polemik dan juga bagaimana berlakunya konflik antara Islam dan juga Israel. Sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bumi Gaza dan di bumi Baitul Maqdis. Okey, ceritanya 1967. Tentera Israel telah berjaya menyerang tentera Palestin ketika itu dan juga Mesir dan juga Syria. Ketika Israel menyerang ketiga-tiga wilayah ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, negara Syam yang terdiri daripada Syria, Palestin, Jordan, Lebanon, okey, sebahagian Mesir. Jadi negara-negara ini negara yang telah diislamkan oleh sahabat, negara yang telah diislamkan oleh tangan baginda Rasulullah SAW, wasiat Nabi. Nabi dah pesan jaga kerana akhir zaman nanti Islam akan bangkit daripada min qibali Syam. Islam akan terbit, Islam akan bangkit, Islam akan muncul, Islam akan tumbuh, Islam akan kuat daripada tanah Syam. Jadi tanah Syam ni tanah yang wajib menang, wajib dipelihara, wajib akan bangkit kemenangan satu hari nanti. Walaupun kekalahan berlaku di tengah, tapi kemenangan akan tetap berlaku di penghujungnya. Okey, disebabkan itulah Israel tak pernah tinggal diam kerana mereka cuba nak menafikan hadis Nabi ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan, berlakunya perang Yom Kippur ini, siri pertama apabila Israel cuba merampas kekuatan-kekuatan itu. Okey, bagaimana ia berlaku tuan-tuan? Perang Yom Kippur itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Israel disebut sebagai the Day of Atonement ataupun hari penembusan dosa. Kenapa disebut Yom Kippur? 25 Ramadan, 10 Ramadan yang berlaku 1973 itu tuan-tuan, tepat pada hari perayaan, salah satu perayaan orang Yahudi disebut sebagai hari penembusan dosa. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia ada 6 atau 7 nama-nama hari-hari perayaan. Salah satunya hari penembusan dosa. Hari penembusan dosa ni tuan-tuan adalah seperti mereka akan duduk di dinding ratapan, mereka akan meratap beda bang,
Mereka akan meratap di dinding ratapan dekat mana? Dekat tepi Masjid Al-Aqsa, iaitu berdekatan dengan Masjid Burak. Mereka percaya dengan ratapan itu dosa-dosa mereka akan tertebus, dosa-dosa mereka akan terhapus. Itu disebut sebagai Yom Kippur. Ketika umat Yahudi sedang sibuk, tuan-tuan dan puan-puan, melakukan ritual, aktiviti kerohanian mereka untuk menebus dosa, perang ini tepat berlaku pada ketika mereka sedang beribadat. Menyebabkan mereka tidak bersedia, akhirnya berlakulah separuh kekalahan di pihak Israel. Okey, 1967, Israel telah berjaya merampas Bukit Golan daripada Syria. Dan pada masa yang sama juga, 1967, tuan-tuan, 1967 ni adalah 6 tahun sebelum berlakunya Perang Yom Kippur ini, di mana Israel berjaya merampas Semenanjung Sinai dan Gaza. Gaza, Sinai, Golan. Tiga-tiga ni Israel ambil. 1967. Waktu tu tuan-tuan, negara Arab Timur Tengah ataupun negara Arab, negara Syam ni, kita sebut Liga-Liga Arab. Maksudnya pasukan-pasukan negara Arab yang dipimpin ketika itu oleh negara Mesir dan Syria, mereka ni lead kepada negara-negara Arab Timur Tengah yang lain. Jadi waktu tu mereka tak berpecah seperti mana pecahnya kita negara Arab seperti hari ini. Mereka tetap bersatu. Bila Israel ambil tanah wilayah, tuan-tuan, 6 tahun kemudian Mesir dan Syria bergabung memimpin. Masalah Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan, ketika itulah antara negara-negara yang terlibat dalam perang ini, negara Liga Arab selain daripada Mesir dan Syria, Jordan, Iraq, Tunisia dan juga Maghribi, Sudan, Saudi dan juga Libya, termasuk Kuwait ketika itu. Maksudnya Arab ni kuat. Tujuan berlakunya perang ini adalah untuk merampas semula tanah yang dirampas oleh Israel pada 1967. Jadi kita sebut sebagai misi balas dendam, misi lepas geram untuk mengambil semula hak apa yang dirampas oleh Israel tepat pada 10 Ramadan. Jadi 10 Ramadan konflik antara Islam dan juga Israel. Konflik antara Islam dan juga Yahudi berlaku ketika itu. Ramadan tak Ramadan, puasa bukan penghalangnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana ia berlaku? Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga di situ tuan-tuan, di tebing terusan Suez, di mana lagi di Semenanjung Sinai, tepat 2 jam 2 petang. Okey, di Bukit Golan dan juga disebut sebagai Bar Lev. Bar Lev ni tembok yang dibina sempadan antara Israel dan juga Mesir yang dibina oleh Israel ketika itu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimahullah, ketika itu bagaimana tentera-tentera Mesir dan Syria ni mereka berpakat dalam diam untuk merampas semula hak yang dirampas oleh Israel. Alangkah indahnya bagaimana tentera dan negara Islam hari ini boleh buat apa yang negara Islam buat dulu ketika melawan Israel. Alangkah berbahagianya Palestin dan Gaza hari ini jika Arab boleh bersatu. Macam mana mereka bersatu dalam Perang Yom Kippur? Perang Yom Kippur ni perang sekutu Arab. Perang Yom Kippur ni perang berlakunya persekutuan tanah-tanah Arab. Maka bagaimana mereka bersatunya ketika itu demi jihad, demi Islam, demi Gaza, demi Palestin. Kalau dulu boleh, kenapa sekarang tidak? Muslimin dan muslimat rahimahullah. Jadi tuan-tuan, ketika itu bagaimana berlakunya negara Mesir menyebut perang Yom Kippur 10 Ramadan ini sebagai perang Ramadan sebab berlaku dalam Ramadan. Namun Syria menyebut perang ini sebagai perang Badar moden. Kerana tuan-tuan, ada beberapa ciri perang Badar pada zaman Rasulullah berlaku pada peristiwa perang 10 Ramadan 1973 ini. Okey, antara kekuatan yang diguna pakai ketika itu tuan-tuan, antaranya 222. Ini kekuatan militeri dan kekuatan artileri yang diguna pakai oleh pihak Mesir dan Israel. Mesir dan juga Syria. Bukan kaleng-kaleng. Maksudnya memang kita nak perang sungguh-sungguh ni. Bukan main-main. Serius. Mesir dan Syria menggunakan antara kekuatan pihak kita tuan-tuan. 222 pesawat fighter jet. Fighter jet yang jenis MiG ataupun disebut Mikoyan fighter. Dan juga 21 pesawat pejuang Sukhoi Su-7, Su-20. Saya sebut ni nak beritahu bahawa betapa seriusnya, betapa mahalnya aset yang diguna pakai. Nak beritahu bahawa kita memang nak merampas semula apa yang dirampas oleh Israel. Apa lagi tuan-tuan? Kita menggunakan 10,000, 90,000 tentera-tentera Barisan Harapan, infanteri. Tuan-tuan, sallallahu Muhammad. Mesir ketika itu dipimpin oleh Anwar As-Sadat dan juga Hafiz Al-Assad di pihak Syria. Jadi tuan-tuan, gabungan 500 tentera ini
tuan-tuan dan puan-puan, gabungan tentera pesawat dan juga aset-aset inilah merupakan satu kekuatan dan persediaan awal untuk bergabung dan bercantum di mana kita nak membalas dendam kerana pada tanggal 1967 hak kita dirampas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka Anwar Sadat, pemimpin Mesir ketika itu, dan juga Hafiz Al-Assad, pemimpin Syria ketika itu, walaupun dia beragama mazhab Syiah, tetapi mereka boleh bersatu demi Islam. Sewajarnya kekuatan ini perlu digabung jalinkan untuk hari-hari dan juga musim siri peperangan seterusnya. Apa jadi seterusnya, bagaimana kita menang atau tidak? Untuk menyaksikan, jangan lupa sambungan kepada siri berikutnya.